أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر وتم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama melaksanakan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat sambung lagi pengajian kitab Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Fiqhus Siyasah Khulafa Ar-Rashidin, yang disusun oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang hafizahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung lagi pada muka surat yang ke-168. Dan muka surat 168, serangan pasukan pertama. Sebagaimana kita sebut semua, kita ulas semua daripada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu selama 2 tahun 3 bulan 3 hari ni, ancaman terbesar yang dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar adalah memerangi golongan murtad, harbu riddah, perang melawan golongan murtad yang berada di semenanjung tanah haram. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia susung sebelah ketombukan askar, ada yang diketuai oleh sebelah orang panglima perang, dan panglima besar dia, panglima utama adalah Saifullah, pedang Allah yang terhunus, ini Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Okay. Jadi kita baca dah pada minggu lepas berkenaan dengan serangan pertama. Ada lepas Sayyidina Abu Bakar tulis surat pesanan kepada tentera-tentera Islam. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar tulis surat kepada orang-orang murtad supaya bertaubat dulu, minta mereka taubat. Dan barulah Sayyidina Abu Bakar ni atas pasukan perang, pasukan untuk pergi ke setiap kabilah. Dan kita baca pada minggu lepas berkenaan dengan pasukan Khalid ibn al-Walid pergi kepada satu tempat di sebelah utara Madinah, iaitu berhadapan dengan seorang yang mengaku jadi Nabi, Tulaihah al-Asadi daripada Bani Asad, yang berada di sebelah utara Madinah Al-Munawwarah, atas Madinah Al-Munawwarah. Yang kita baca dah pada minggu lepas, dan Nabi atas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu atas pasukan Khalid al-Walid ni, tugas ke pasukan Khalid al-Walid ni supaya siapa di medan perang tu bear dulu. Bear. Kalau mereka sahut bear, tak apa, bermakna mereka Islam. Tapi kalau kita bear mereka tak sahut dengan bear, bermakna mereka sudah murtad. Tu kita baca pada minggu lepas. Okay. Jadi kita sambung lagi pada malam ni. Okay. Khalid al-Walid, Sayyidina Khalid al-Walid bila mana berhadapan dengan pasukan Tulaihah ni, dia hantar dulu 2 orang mata-mata perisik. Ada seorang nama Sayyidina Ukashah bin Mihsan, seorang lagi nama Sayyidina Sabit ibni Akram. Ada Akram radhiyallahu anhuma pergi untuk nak pergi buat selidik lagu mana pasukan Tulaihah ni, lagu mana kabilah dia duduk. Okay. Maka di tengah jalan jumpa dengan anak saudara Tulaihah nama Hibal.
Maka dua orang pengitik Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Khalid Al-Walid ni, Sayyidina Ukasyah dan juga Sayyidina Sabit ni, dia bunuh anak saudara Tulaihah ni. Tulaihah ni tahu kejar dua orang sahabat Nabi ni, maka mati syahid, dibunuh mati syahid dua orang sahabat Nabi, Sayyidina Ukasyah dan juga Sayyidina Sabit. Tu cerita dia. Okey. Kita sambung malam ni 148 tu, bawah sekali. Sayyidina Ukasyah ialah sahabat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah seorang ahli syurga melalui satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang, hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kita baca sikit hadis berkenaan dengan kelebihan Sayyidina Ukasyah yang mati syahid dalam perang melawan golongan murtad ni, melawan Tulaihah Al-Asadi ni. حدثنا ابن عباس قال رسول الله وعنه به قال حدثنا ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرحت والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم قلت ما هذا أمتي هذه قيل هذا موسى وقومه. Ini hadis cerita, Nabi cerita berkenaan dengan apa yang Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi. Okay. Telah diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah dipamerkan kepadaku kalangan umat-umat terdahulu. Ada orang kata masa peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Pernah dipamerkan kepadaku kalangan umat-umat terdahulu. Allah Ta'ala tunjuk pada Nabi kita ni umat-umat para Nabi hak sebelum daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terdapat kalangan mereka, ada di kalangan mereka ni seorang Nabi dan ada dua orang Nabi yang berjalan dengan diikuti oleh beberapa kumpulan. Ada seorang Nabi ataupun dua Nabi, ada pengikut alik belakang, tapi tak ramai. Ada tak ramai. Bahkan ada Nabi yang berseorangan, tiada bersamanya walaupun seorang pengikut pun tak ada. Dia tak ada sahabat ikut Nabi tu. Dia zaman Nabi dulu ni. Okay. Sehinggalah aku bertemu dengan sekumpulan manusia yang sangat ramai, Nabi kata. Dia jumpa dengan manusia sangat ramai. Aku pun bertanya pada malaikat Jibril ni, apakah ini? Adakah mereka ini umatku? Moga ramai ni. Maka ada yang menjawab, itulah Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya. Hak ramai mu tengok tu adalah Nabi Musa dan juga kaum dia. Dia kaum Bani Israel. Qila, kemudian unzur ilal ufuqi fa idza sawadun yamla'ul ufuq thumma qila li unzur ha huna wa ha huna fi afaqis sama fa idza sawadun qad mala'al ufuq qila hadhihi ummatuka wa yadkhulul jannata min haula'i 70,000 bighairi hisabin. Lalu diberitahu pula kepadaku, Nabi kata, maka malaikat royak pada aku. Mereka kata, lihatlah ke ufuk sana. Ufuk ni dengan makna sejauh mata memandang. Tengok sana orang penuh tu. Okay. Ternyata di sana terdapat kumpulan umat yang lebih ramai sehingga memenuhi ufuk. Maknanya orang panggil apa? Sayup mata memandang. Ramainya manusia duduk di ufuk, di hujung sana tu. Malaikat suruh Nabi gelih. Okay. Kemudian diberitahukan kepadaku, lihatlah ke sana dan ke sana, iaitu di ufuk langit tu penuh. Ternyata di sana telah dipenuhi dengan sekumpulan manusia yang ramai. Kemudian diberitahukan kepadaku, Nabi kata, itulah umatmu. Hak ramai ni sayup mata mandan, inilah umatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada ramai tu malaikat kata 70,000 orang daripada kalangan mereka memasuki syurga tanpa hisab. 70,000 daripada umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW masuk syurga tanpa hisab. Nabi cerita lagu tu. Summa dakhala wa lam yubayyin lahum fa afadha alqaum wa qalu nahnu alladhina amanna billah wattaba'na rasulah fa nahnu hum aw auladuna alladhi wulidu fil Islam fa inna wulidna fil jahiliyah. Kemudian habis Nabi cerita depan para sahabat ni, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki ke rumahnya. Nabi pun masuk rumah Nabi. Dan tanpa memberikan penjelasan kepada para sahabat. Nabi tak jelas siapa dia 70,000 di kalangan umat Nabi kita ni yang masuk syurga tanpa hisab. Sebab kita semua nak akan dihisab belaka, kecuali beberapa golongan yang tidak dihisab. Antaranya golongan para Nabi dan juga golongan orang mati syahid tidak dihisab. Okay.
Nabi tak tegas siapa dia 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab ni. Maka para sahabat pun membicarakan tentang hal tersebut sama-sama mereka. Siapa dia ni 70,000 ni? Para sahabat bincang sama-sama sendiri. Nabi cerita tadi. Lalu mereka berkata, kita adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan mengikuti jejak Rasulnya. Mungkin kelompok tersebut 70,000 masuk syurga tanpa hisab tu ialah kita semua. Ada pendapat kata pok kita lah, muka kita beriman dengan Allah dan Rasul. Ada orang kata ataupun boleh jadi anak-anak kita yang dilahirkan dalam keadaan Islam, sedangkan kita semua dilahirkan pada zaman jahiliah. Boleh jadi anak-anak kita, moga anak-anak kita lahir tu Islam dah, kita ni mula jahiliah. Ni geges hari dua ni muja minta maaf dah. Allah tak ikat nak tegur. Jangan Syekh kita Datuk Guru jadi, Guru Ni Aziz tu jadi, Syekh masa ngaji pun kalau kecek bab Nabi, kecek bab sahabat Nabi, jagalah molek mulut. Beradablah kecek. Jagalah sangat-sangat adab bila mana kita membicarakan ahli-ahli syurga ni, makhluk-makhluk terbaik Allah ni. Dan Rasulullah SAW, para sahabat, terutamanya 10 sahabat yang dijanji syurga oleh Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Jaga-jaga molek lah. Jangan buat kenyataan yang pelik-pelik. Mujur hari ni minta maaf. Kalau tak maaf kita tiba hari ni. Mujur yang minta maaf. Dia minta maaf tak apalah. Moga manusia ni tak boleh lari daripada salah dan juga silap. Dan terutama berkaitan dengan sahabat-sahabat agung ni. Alhamdulillah. Ada manusia bila mana dia minta maaf gak, dia mengaku salah gak, taubatlah pada Allah Taala. Salah kecek. Dan kita pun siapa kena rujuk, mujuk kita ada buku ni. Kita rujuk di muka surat depan ni, kalau siapa dia ada buku ni, muka surat ke-28 tu Tok Guru ajar diteredah berkenaan muka surat 28 resmi 28 tu Tok Guru ajar diteredah pengenalan Sayyidina Abu Bakar. Siapa dia Sayyidina Abu Bakar? Dan Tok Guru sebut ada Abu Bakar radhiyallahu anhu juga salah seorang pemimpin Mekah yang dihormati kerana berakhlak mulia sejak awal sebelum menganut Islam lagi. Belum Islam itu mulia dah Sayyidina Abu Bakar. Malahan beliau tidak terpengaruh dengan amalan jahiliah seperti menyembah berhala dan melakukan maksiat seperti meminum arak dan sebagainya. Mulia dah Sayyidina Abu Bakar. Dan beliau ni 2 tahun lebih muda daripada Nabi je. Dia saing baik dengan Nabi, Nabi saing baik dengan dia yang muda lagi. Jadi kita fikir okey, Nabi saing dengan orang ceti, dengan bapa ceti dok. Kalau kita baca sirah mana-mana pun, Sayyidina Abu Bakar ni bukan kutip otak orang. Dia je tolong bayar hutang orang. Kalau kita baca dalam buku sirah mana-mana pun, dia je tolong bayar hutang orang. Sebab tu di antara gelaran Sayyidina Abu Bakar ni, Atiq ala atas tu aja diterang Atiq. Atiq ni dengan mana orang yang suka membebaskan hamba. Dia suka bebaskan hamba. Sayyidina Abu Bakar. Kemuliaan Sayyidina Abu Bakar ni Allah Taala jaga belum Islam lagi. Begitu juga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kerah dia lawan Nabi ni, siapa nak bunuh Nabi kih gapo? Kih dia beranggap Nabi ni memecah belah ke masyarakat Arab jahiliyah. Kalau kita baca Tok Guru jadi pun dalam buku dia, habis kitab ni kita nak sambung pula buku Sayyidina Umar. Hak Tok Guru jadi ngajar Masjid Usilah Loni ni. Tok Guru jadi cerita Umar ni, dia ni orang terpelajar. Bangsawan terpelajar, tak ada nak benda-benda pelik lagu tu. Cuma dia kerah dengan Islam. Dia seksa sahabat-sahabat masuk Islam, beranggap kerana Islam yang Nabi bawa ni memecah belah ke kesatuan masyarakat Arab. Tak ada dia ni habib zina ke apa, dok tu satu tuduh yang sangat berat. Tapi tak apalah, tu yang kata tu yang minta maaf dah. Tak boleh kata lagu tu, tak boleh, sangat-sangat memang sangat-sangat huduh, tak comel. Dia tak comel sungguh-sungguh. Apa tu kalau bab-bab sirah ni kena mengaji berguru, kena ada guru kita dalam bab mengaji sirah. Takut kita salah faham terhadap kekasih-kekasih Allah, terhadap Rasulullah, terhadap sahabat-sahabat Nabi. Dan kita tak kira dia pimpinan kita ke pimpinan orang lain ke, kalau dia salah dalam bidang agama wajib kena tegur. Kaedah sebut la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak boleh kita taat kepada makhluk bila mana dia buat maksiat terhadap Allah Ta'ala, buat maksiat terhadap kekasih Allah, Rasulullah dan para sahabat ni. Ramai pakat tegur, Alhamdulillah.
dia pun minta maaf hari ni. Cuba bagi penjelasan dah 14 minit kita dengar penjelasan dia tu, banyak lagi salah situ. Hak pentingnya memang salah. Dengarlah kali apa pagi tadi buat penjelasan, dia minta maaf kesilapan dia tarik balik semua. Alhamdulillah. Semoga Allah Taala berkati dia permohonan maaf dia tu, Allah Taala mengangkat darjat dia ulama. Beliau tu seorang ulama, seorang mengaji bidang agama tinggi, tersasul. Orang panggil sabqul lisan. Orang Arab kata sabqul lisan. Tersasul lidah. Dia semangat belajar ceramah ni tersasul. Kali dia cerita pasal Sayyidina Ali pun. Sayyidina Ali pun kalau kita baca al-sirah, kita baca dulu dalam kitab Nurul Yakin, Sayyidina Ali ni kecil lagi. Nabi dengan Abbas bin Abdul Muttalib, pak dara Nabi ni pakat. Rasulullah dan Abbas ni pakat. Kita pergi rumah Abu Talib. Abu Talib anak ramai, 7 orang anak Abu Talib. Keluarga tak kaya mana Abu Talib. Kita pergi minta anak Abu Talib kita nak jaga. Maka nak setuju, Nabi setuju, Abbas setuju, pergi jumpa dengan Abu Talib, minta nak jaga, sore-sore jaga. Maka Nabi pilih Sayyidina Ali untuk dijaga di rumah Nabi. Abbas hamba tak ingat, dia pilih Ja'far ke akhir. Aqil, hamba tak ingat, dia pilih Ja'far ke akhir, hamba tak ingat dah. Tapi Nabi pilih Sayyidina Ali. Kecil lagi Sayyidina Ali ni dijaga di rumah Baitun Nubuwah, di rumah Nabi SAW. Sebab tu Sayyidina Ali ni terjaga. Dia salah seorang sahabat yang digelar karramallahu wajhah. Allah Ta'ala memuliakan wajahnya. Sebab tak aja buat maksiat, tak aja sembah berhala, tak aja duduk dalam budaya jahiliyah. Dia Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nak ayat mulianya sahabat-sahabat Nabi ni Allah Ta'ala jaga. Sebab tu mereka mudah masuk Islam. Nabi bawa Islam, Sayyidina Abu Bakar terima dah. Lelaki dewasa pertama yang lain daripada keluarga Nabi terima Islam, Sayyidina Abu Bakar. Nak ayat mulianya hati dia, bersihnya hati dia, walaupun duduk di zaman adat jahiliyah. Gagal sehari dua. Orang panggil bola tanggung kepada musuh. Dah 2 kali bola tanggung. Alhamdulillah. Selesai dah. Minta maaf selesai. Dia payahnya buat kita ni, payah nak minta maaf. Tu bahaya sangat tu. Dan Allah Ta'ala uji lagu tu. Okay. Tapi nak yang ke-10-nya, berhati-hati, kena kecek molek, beradab molek bila mana kita membicarakan petik nama Rasulullah dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Okey, pergi lagi. Jadi ada sahabat kata, boleh jadi anak-anak kita sebab mereka dilahirkan dalam Islam. Dalam ni pun Islam, kita ni walaupun Islam lah ni dulu jahiliyah. Kan. Lepas tu duduk bicara sama sat dia, fa balaghan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa kharaja faqala humul ladzina la yastarquna wa la yatatayyaruna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka hal tersebut para sahabat duk bicara ni, diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas baginda keluar dan bersabda. Nabi pun bagi jawapan. Kelompok manusia itu hak masuk 70,000 masuk syurga tanpa hisab tu merupakan kalangan mereka yang tidak mempercayai kepada jampi serapuh yang mengarut. Tak percaya kau bom-bom hak mengarut ni. Tak ada dalam orang panggil apa, tidak perubatan Islam ni, tidak pernah meramal nasib. Sebab orang Arab jahiliyah ni antara adat dia ramal nasib. Dia nak buat sesekara, nak buat kerja, kau nak musafir, kau nak gimana, dia pergi depan Kaabah, dia ada 3 butir kotak. Lepas tu dia ada 3 butir kotak. Dia ada sebutir kotak, ada 3 butir batu ataupun 3 butir kayu. Dia kocok dalam tu, dia pun ambil. Kalau di kayu tu ataupun di batu tu tulis, lakukanlah, maka dia akan buat. Dia ramal nasib lagu tu. Kalau you nak buat kerja, you pergi kat Kaabah, you ambil lah kotak tu, kucak, ambil batu ataupun kayu, tengok, jangan buat, you pun tak buat. Kalau dia nak buat sekarang, dia pergi kat Kaabah tu, you ambil lah kotak tu, you kucak batu. Kalau tubik sebatu tu, you tak tulis apa-apa. Kalau tak tulis apa-apa, kena ramal mula. Kena pilih pula. Dia ada 3 butir batu. So tulis buat, so tulis jangan buat, so lagi tak tulis apa-apa. Kalau boleh hak tak tulis apa-apa, kena ngundi pula. Ngundi, we boleh buat ataupun tak buat. Ya ramal nasib lagu tu. Ni adat jahiliyah. So pengapi Ramli ni. Dan tidak pula melakukan terapi dengan menempelkan besi panah
pada bahagian yang sakit. Ini salah satu jenis perubatan pada zaman jahiliah. Bahkan orang yang masuk syurga siapa tanpa hisab ni, bahkan mereka sebenarnya hanyalah bertawakal kepada Allah. Anu ayat kepada kita sini, antara 70,000 orang yang masuk syurga ni, orang yang betul-betul tawakal, serah kepada Allah segala kehidupan dia. Maka kena ngaji bab tawakal lah. Lagu mana tawakal? Ada setengah orang, mana tak kerja? Hamba tawakal tu tu salah. Prinsip tawakal tu salah. Falsafah tawakal lagu tu tak betul. Dia falsafah tawakal Nabi sebut dah. Iqilha fatawakkal. Ikat dulu uta demo. Lepas tu tawakal lah. Tuhai lagu mana uta demo. Nabi ajar. Ada orang Arab Badui, tapa di Masjid Nabawi, dia tinggal uta tak ikat lagu tu. Nabi tanya lagu mana utamu, duk mana utamu? Duk tinggal lagu tu, lepas lagu tu luar. Aku tawakal Tuhan. Nabi pun betul. Iqilha fatawakkal. Ikat dulu. Ikat dulu utamunya. Lepas tu mutawakal. Serahlah pada Allah Ta'ala. Biar Allah Ta'ala jaga. Nabi tegar pada Badui tadi, konsep tawakal kena usaha, jangan tinggal sebab musabab, keputusan kita serah pada Allah Ta'ala. Jadi orang yang 70,000 masuk syurga besar ni, orang yang betul-betul hati dia ni tawakal kepada Allah. Ada. Maka Nabi lepas Nabi jawab lagu tu, faqala Ukashah ibnu Mihsan, hak mati syahid lawan orang murtad ni. Ukashah ni buat tanya Nabi. Bukan tanya, minta dengan Nabi. Aminhum ana ya Rasulullah. Cidik Sayyidina Ukashah ni. Qala na'am. Faqama akhar faqala aminhum ana. Qala sabaqaka Ukashah. Tiba-tiba Ukashah lepas Nabi jawab lagu tu, tiba-tiba Ukashah bertanya. Adakah aku juga termasuk dalam kalangan mereka wahai Rasulullah? Hak 70,000 masuk syurga tanpa hisab, aku termasuk juga ke? Ukashah tanya lalu Nabi, jidik dia ni. Okay. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, mu termasuk juga. Nabi kata, mu Ukashah termasuk juga. 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab. Batu bila mana Nabi buat lagu tu kat Ukashah, ada lalu sahabat lain nak juga nyo berebut nak masuk syurga ni. Selanjutnya ada seorang sahabat yang lain berdiri dan berkata, adakah aku juga termasuk dalam kalangan mereka ya Rasulullah, masuk syurga tanpa hisab ni 70,000 ni? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ukashah telah mendahuluimu. Tak boleh dah lah, Ukashah boleh dia dah. Kalau Nabi kata na'am, pakat mitok belakang. Lama jawab dia. Dia ni minta. Maka Nabi kata sabaqaka Ukashah. Tak boleh lah. Moga Ukashah telah mendahului. Dia tanya dulu saat ni. Tu cidik Sayyidina Ukashah bin Mihsan. Dan beliau benar, mati syahid. Orang mati syahid masuk syurga tanpa hisab. Mati syahid dalam peperangan melawan golongan murtad Tulaihah Al-Asadi. Dibunuh oleh Nabi palsu Tulaihah Al-Asadi. Masih syahid dia. Ada. Kedua-dua orang sahabat yang syahid itu merupakan pahlawan Islam yang terbilang. Kematian mereka telah menggemparkan tentera Islam. Maka Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu dengan segera mengarahkan serangan terbuka ke atas bala tentera Tulaihah yang besar itu. Maka Khalid pun tak apa berlengoh, dah syahid dah dua orang sahabat besar ni, maka melancarkan serangan secara terbuka. Apabila pertolongan Allah Subhanahu wa taala semakin nyata akan memberikan kemenangan kepada tentera Islam, maka tentera Tulaihah mula berlaku perpecahan. Bibit perpecahan itu bermula dengan seorang pemimpin kabilah. Kabilah dia ikut Tulaihah juga, yang terkenal bernama Uyainah ibnu Hisni. Kalau kita mengaji kitab Nurul Yaqin mula, cerita Nabi mula, Uyainah bin Hisni ni, Nabi pernah gelar dia ni orang bodoh yang ditaati. Al-ahmaq al-muta', Nabi kata. Dia mari nombor Nabi kata al-ahmaq al-muta' mari dah. Orang bodoh yang diberkati mari dah. Sebab dia ni orang Arab Badui, okay. Dia nak lawan Nabi pada zaman Nabi duduk di Madinah ni, dia lawan Nabi pernah perang dengan dia. Ditawai masuk Islam dia, Uyainah ibn Hisn. Masuk Islam, dia minta dengan Nabi nak tanah tu, Nabi bui. Moga dia masuk Islam dah. Tiba-tiba duduk tak lama murtad dia. Lawan Sayyidina Abu Bakar. Pun kata boleh kira dia. Dah lah nak dia lawan Nabi, masuk Islam, Nabi bui tanah nak dia. Tiba-tiba tak kena jasa, murtad pula dia. Tapi dia ni ditaati. Ada 10,000 pasukan berkuda digeruni dia di sebenarnya tanah Arab. Uyainah ibn Hisn. Beliau ni kan, murtad dia. Lepas tu bila mana dia murtad, dia ikut Nabi palsu Tulaihah Al-Asadi, menjadi ancaman terbesar kepada kerajaan Islam Madinah.
Dia orang Arab Badui, dia jenis kerah, bekeng, kerah keng. Uyainah ibn Hisn. Tapi kalau kita baca dari sirah, dah akhir sekali, nanti kita akan baca apa ni, dia kena igak. Dah. Kalau kali dia masuk Islam, dia mati dalam keadaan Islam, maka dia termasuk dalam sahabat Nabi. Tapi dia kerah, pasang kerah. Pasang kerah. Siapa Nabi pergi gelar gitu dia. Dia tak cerdik mana. Ada Nabi kata Al-Ahmad Al-Muta' ni tak cerdik mana, tapi ramai taat pada dia. 10,000 pasukan berkuda. Okay. Lepas tu dia banyak menimbulkan masalah. Zaman Nabi yang menimbulkan masalah dah. Zaman Sayyidina Bakar pun dia murtad duduk sekali dengan Nabi palsu. Tapi amalan ni Nabi sebut dalam hadis innamal a'malu bil khawatim. Ada hanya saja amalan yang Allah Taala nak tengoknya hujung tu mati lagu mana. Maka Uyainah ibn Hisn ni walaupun dia macam-macam tanya dia muda, banyak masalah, akhir sekali dia mati dalam keadaan Islam. Dan Sayyidina Abu Bakar terima taubat dia. Nanti kita akan baca apa pada ni. Tapi belum tu dia duduk kali dengan Tulaiha Al-Asadi. Ni Uyainah ibn Hisn. Dalam sirah Nabi pun ada nama dia, dalam Sayyidina Abu Bakar pun ada nama dia. Dia orang Arab Badui, orang kampung. Dah. Yang terkenal bernama Uyainah ibn Hisn bersama dengan jumlah 10,000 orang tentera. Ya ada 10,000 pasukan berkuda. Menggerungkanlah dia ni. Uyainah ni bila mana tentera Khalid Al-Walid nak perang dengan Uyainah ni, nak deper ni, maka Uyainah bertanya kepada Tulaiha. Moga Tulaiha ni nabi ke? Nabi palsu ke? Dia tanya. Aja aka Jibril? Ada Uyainah belum nak pergi perang dengan Khalid Al-Walid ni. Adakah malaikat Jibril sudah datang membawa wahyu kepadamu? Dia tanya Tulaiha Al-Asadi. Moga bila aku jadi nabi, kena ada Jibril mari wahyu. Maka Tulaiha pun menjawab. Tulaiha pun ya beta. La fayarji'u fayuqatil. Belum lagi, dok lagi. Dok lagi malaikat Jibril tak turun lagi. Kemudian Uyainah kembali bertempur dengan pasukan Khalid Al-Walid. Ya asal Islam, murtad dia Uyainah. Lawan dengan Khalid Al-Walid pula. Dan kembali lagi menemui Tulaiha. Lepas perang, habis perang tu, okay, tengah-tengah perang, dia pergi jumpa pula dengan Nabi palsu duduk dalam kemah. Tulaiha tak pergi perang, duduk dalam kemah. Dan kembali lagi menemui Tulaiha, lalu dia bertanya lagi dengan soalan yang sama. Tulaiha masih memberikan jawapan yang sama, tak mari lagi. Dia pergi perang pula. Kena buat kau Tulaiha tu. Okay. Maka ditanya untuk kali ketiga, hal ja'aka Jibril? Mari pula kali ketiga. Malaikat Jibril mari dah apa? Ayat wahyu padamu lagu mana? Menang ke perang kita ni? Lepas tu, adakah malaikat Jibril sudah datang membawa wahyu kepadamu? Akhirnya Tulaiha pun jawab. Moga 3 kali mari ni gulawan ni. Dia pun kata guna, naam. Mari dah. Nak betar ni. Moga Nabi palsu. Maka, ya, sudah aku perolehi wahai Uyainah. Maka tanya Uyainah, fama qala laka. Qala dah tu bagi atas dalam kitab 3 silap cetak. Dia tulis qalu, bukan qalu. Fama qala laka la bagi atas. Fama qala laka. Uyainah pun tanyalah Tulaiha Nabi palsu ni, apa yang dikatakannya kepadamu? Ada Jibril waktu dengan wahyu gapo padamu? Maka jawab Tulaiha. Dia pun buat sini. Dia kata lagu mana? Qala li inna laka rahan karahahu wa hadisan la tansahu. Dia nak style Quran gitu. Padahal dia tipu. Dia kata lagu mana? Dia berkata kepadaku, Jibril royak padaku, inna laka rahan karahahu. Pusingan akan berlaku kepadamu. Wa hadisan la tansahu, dan akan berlakunya peristiwa yang tidak akan dilupakan. Ada muperailah akan berlaku pusingnya, ada ketetapan kepadamu, dan akan berlaku peristiwa yang kamu tidak akan lupa. Tak tahu jawab ke apa dia. Orang tanya wahyu benar ke tak, dia jawab lagu tu. Akan berlaku padamu ketetapan dan mu tak ada akan lupa benda tu. Buat Uyainah ni bila mana dia dengar dia jawab lagu tu, Tulaiha jawab lagu tu, Uyainah pun menjawab, azunnu qad alimallahu sayakunu laka hadisun la tansahu. Ya, aku menyangka bahawa Allah Ta'ala telah mengetahui akan peristiwa yang tidak akan dilupakan. Dia berpaling ke arah pengikutnya, dia pun khabar Tulaiha ni menipu dia. Dia pun paling ke pengikut dia 10,000 orang ni, seraya berkata, ya Bani Fazarah insarifu fa innahu kadzdzab. Wahai Bani Fazarah, ini keluarga bagi Uyainah ibn Hisn, 10,000 tentera ni, marilah kita semua berundur, berpaling daripada mengikuti Tulaiha, kerana sesungguhnya dia ni ialah seorang pembohong, pelawak dia ni. Pelawak rekod sendiri ni, mana malaikat Jibril kata lagu tu.
Maka dia pun tubik. Uyainah dengan 10,000 tentera ni tubik, meninggalkan Fuk Tulaiha. Bila mana Tulaiha duduk sore ni, tak ada pasukan bantuan ni, pengunduran Uyainah bersama kabilahnya selama 10,000 orang ni menyebabkan tentera Tulaiha lari bertempiaran. Adapun Tulaiha pula berjaya melarikan diri bersama isterinya dan mengarahkan pengikutnya berundur. Tulaiha melarikan diri sehingga tiba di negeri Syam. Sampai ke Syria je lari. Muka Bani Asad ni dia utara Madinah, utara Madinah dah, dia naik lagi ke atas lagi. Syam pada masa tu di bawah kerajaan Rom lagi, Byzantine Rom. Akhirnya, tapi Tulaiha ni walaupun dia mengaku jadi nabi palsu, akhirnya dia kembali bertaubat dan memeluk Islam. Masuk Islam dia ngelah kali. Asal nabi palsu masuk Islam. Allah Ta'ala bagi balik cahaya Islam kepada beliau. Dia pernah datang menunaikan umrah dan melalui Madinah. Tak nak pergi umrah tu, okay, moga kena lalu Madinah ni. Siapa di Madinah? Lalu dikatakan kepada Khalifah Abu Bakar. Maka orang yang tengok Tulaiha mari ni nak pergi umrah ni, orang pakat koyak pada Khalifah Abu Bakar duduk di Madinah. Hadza Tulaiha. Inilah dia Tulaiha. Hok ni Tulaiha ni hok mengaku jadi nabi mula ni. Tapi Islam dah lah ni. Okay. Maka Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Ma asna'u bihi qad aslama." Apa lagi yang hendak dilakukan terhadapnya? Aku tak boleh buat hukuman kafarah pada dia. Aku tak boleh ambil tindakan kafarah pada dia. Biarkannya, biarlah, lepaskanlah dia, kerana dia sudah masuk Islam. Hak pentingnya masuk Islam. Ternyata keikhlasan Tulaiha kembali kepada Islam disebabkan perasaan malu akan kesalahan yang dilakukannya, sehinggakan dia muncul di tengah-tengah khalayak dan menunjukkan amal yang baik. Taubat dia, kembali pada Islam. Apabila Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah selepas Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, dia datang untuk berbai'ah. Dia datang untuk berbai'ah, masuk Islam dan taat pada Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya para kabilah yang menjadi pengikut Tulaiha menyerahkan diri dan bertaubat kembali semula kepada Islam, masuk Islam. Jadi hilang dah seancaman daripada Tulaiha al-Asadi tu. Jadi 5 orang yang mengaku jadi nabi. Seorang tu yang mula-mula sekali Tulaiha tu masuk Islam mula, mati dalam Islam dia. Alhamdulillah. Mereka membuat pengakuan. Keluarga Tulaiha ni, kabilah Tulaiha ni mengaku depan para khalifah ni, nadkhulu fima kharajna minhu wa nu'minu billahi wa rasulih wa nusallimu li hukmihi fi amwalina wa anfusina. Kami masuk semula kepada agama yang kami pernah tinggalkan. Kami mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kami menyerah diri kepada hukumnya yang berkait dengan harta dan diri kami. Masuk mula Islam. Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu meminta mereka berbai'ah. Khalid Al-Walid minta mereka ni bai'ah. Bai'ah ni janji taat setia. Supuh ikrar taat setia. Alaikum ahdullah wa misaquhu la tu'minunna billahi wa rasulih wa la tuqimunna as-salah wa la tu'tunna az-zakah wa tubayyi'una ala dhalika abna'akum wa nisa'akum. Kalian diperintahkan supaya menunaikan janji dan kesetiaan kepada Allah, beriman kepada nyonya Allah dan Rasulnya, diwajibkan agar mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Perjanjian taat setia yang sama ke atas anak-anak dan isteri-isteri kalian. Kena baik habis sekeluarga, sekabilah tu. Okay. Bala tentera pimpinan Khalid Al-Walid lepas Tulaiha ni masuk Islam, lari dulu, lepas tu baru masuk Islam. Bala tentera pimpinan Khalid radhiyallahu anhu terus memburu saki-baki kumpulan murtad yang melarikan diri. Antaranya kumpulannya dipimpin oleh seorang wanita bernama Ummu Zimal binti Malik. Dia ialah seorang wanita yang pernah masuk Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggal bersama dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Zimah ni pernah jadi anak akak Siti Aisyah. Tiba-tiba dia balik kampung dia, murtad dia. Tetapi setelah bersama kaumnya, dia ikut sama murtad daripada Islam. Dia memimpin kaumnya ni untuk berperang menentang tentera Islam dengan menunggang unta pusaka yang dianggapnya keramat. Khalid Al-Walid mengarahkan bala tentera Islam mengepungnya dengan menggempur kawalan musuh yang ketat. Akhirnya dia ditewaskan bersama 100 orang pengawal yang setia bersamanya. Ummu Zimah ni asal anak akak Siti Aisyah, balik dek kapal dia, murtad dia. Lepas tu kita ni kena doa sama.
Ya muqallib, Nabi pun ajar, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, Allah yang membolak-balik ke hati, hak pergi hati kita ni, tetapkanlah hatiku di atas taat, di atas agamamu, di atas ketaatan padamu. Dan kita urusin takut Allah bolak-balik ke hati kita. Okey. Sikit lagi nak cerita pasal Uyainah ni. Hak Nabi pernah kata ahmaqul muta' ni. Ada orang hak degil ni, tapi diikuti oleh ramai orang. Adapun Uyainah bin Hisn, seorang Arab Badui yang kerah ni, masih tergolong sebagai muallaf yang diberikan zakat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi zakat, bagi tanah ke dia. Tiba-tiba dia lawan Nabi. Okay. Dia bersama dengan 10,000 orang tentera dia tu, hal hari tu berjaya ditawak. Masa ni dia murtad. Okay. Khalid Al-Walid ni bila mana ikat Uyainah ni, menghantar Uyainah ke Madinah dalam keadaan tangannya diikat. Khalid Al-Walid ikat Uyainah, okay, suruh atar ke Madinah, suruh jumpa sendiri dengan Khalifah Abu Bakar. Sebab ia masih seledah masa Nabi mula. Okay. Kanak-kanak Madinah menyorok ke arahnya dan berkata, kanak-kanak Madinah tengok Uyainah mari ni, ay adu wallah, sorok dia, irtadadta anil Islam, wahai musuh Allah. Kamu telah murtad daripada agama Islam. Mu ni murtad wahai Uyainah. Mula-mula dia ringkas sedah ni. Mula-mula orang budak-budak Madinah kata, "Hei pak cik, mu murtad pak cik." Dia kata lagu mana? "Hei aku bukan pak cik mung." Ya orang Arab baru. "Hei aku bukan pak cik mung." Dia kata lagu tu mula-mula. "Mu murtad dah." Orang Madinah kata, budak-budak kata, "Mu murtad ni." Maka dia jawab lagu mana? "Wallahi ma kuntu amantu qattu." Demi Allah, aku tidak pernah berimeh pun walau sekelip mata. Mana ada aku murtad, aku tak aja masuk Islam apa dia kata. Padahal dia biasa masuk Islam depan Nabi. Nabi hadiah dia tanuh. Sedap-sedap yang aku tak aja masuk Islam. Mana ada aku murtad. Murtad ni kena masuk Islam dulu. Ni lah yang buruk dia Uyainah ibn Hisn. Bila-bila kena ikat tangan dah tu, nak ayak dia ni baikkan. Kerah dia, orang Arab Badui kerah. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan pengampunan kepada Uyainah. Tapi bila mana dia mari jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia ngaku kesilapan dia nak masuk Islam balik. Bila mana dia nak masuk Islam balik, Sayyidina Abu Bakar memaafkan dia, terima Islam Uyainah. Walaupun macam-macam dah dia buat. Dia Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan pengampunan kepada Uyainah ni. Dia mengakhiri hayatnya sebagai seorang pahlawan Islam. Akhirnya bila mana dia masuk Islam kali kedua zaman Sayyidina Abu Bakar ni, okay, dia jadi panglima Islam, pahlawan Islam pada zaman Islam menghadapi kuasa besar Parsi dan Rom. Dia menjadi panglima perang, pahlawan Islam, time Islam ni perang dengan Parsi dengan Rom. Nanti kita akan baca pada ni, perang zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar lawan Parsi dengan Rom. Antara pahlawan Islamnya adalah Uyainah bin Hisn. Asal KJM macam-macam zaman Nabi pun buat masalah, zaman Sayyidina Abu Bakar pun dia murtad. Tapi akhir hidup dia ni, dia jadi Islam. Dan dia nak tebuh kesilapan dia terhadap Rasulullah dan terhadap Sayyidina Abu Bakar ni, dia menyertai perang. Jadi pahlawan Islam, panglima Islam, lawan dengan Parsi dan Rom. Nanti kita akan cerita kisah lagu mana tentera Islam berhadapan dengan kuasa besar Parsi dengan Rom. Kita jangan ingat Parsi dengan Rom tu sah mereka ni dok besar pada mereka lagi. Parsi ni kalau zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar ni, seluruh negara tang-tang lo ni, tang-tang tu Parsi berlaku. Bawah kerajaan Parsi berlaku. Iraq tu sebutir Iraq tu Parsi berlaku. Iran tu sebutir Iran tu Parsi berlaku. Oman, Yaman, pahko negara benua Afrika sikit Parsi berlaku. Yaman tu Parsi berlaku. Luahnya kerajaan Parsi ni lebih luas berbanding kerajaan Rom lagi. Parsi. Rom ni dia ambil Palestin dengan Syam, Syria, Lebanon lagu tu je. Palestin tu je. Okay. Tapi Parsi ni luah kerajaan dia besar, tapi dikalahkan pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Antara pahlawan dia adalah Uyainah ibn Hisn. Jadi pengakhiran hidup dia ni comel Sayyidina Uyainah bin Hisn. Walaupun dia ni kerah-kerah. Nabi pun mengakui dia ni kerah. Okay. Tapi hak pentingnya pengakhiran hidup dia. Maka Sayyidina Abu Bakar terima taubat dia. Maka dia tebuh kesilapan dia dengan menyertai pasukan perang Sayyidina Abu Bakar. Okey, sikit lagi. Pengajaran, nak habis di pengajaran ni. Operasi ketenteraan yang dilakukan
bermula dengan misi menyelamatkan mereka yang terkepung dalam kalangan kumpulan murtad. Mereka dipujuk agar kembali kepada Islam dengan bertaubat. Pendekatan itu telah berhasil apabila mereka beroleh hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu keluar dari kawasan operasi peperangan. Dan mula-mula pujuk dulu. Ramai bila mana Panglima Perang Islam pergi pujuk, ramai balik mula pada Islam. Sebahagian dari mereka bergabung menjadi tentera Islam. Perkara itu sekaligus mengurangkan jumlah musuh dan melemahkan kedudukan mereka. Jelas menunjukkan betapa terpesongnya Tulaihah dan pengikutnya yang terpengaruh dengan kesesatan yang nyata. Tapi Tulaihah pun akhir kali masuk Islam, mati dalam Islam juga. Orang aku jadi Nabi ni. Realiti ini dapat difahami dengan jelas melalui tindak tanduk dan ucapan Tulaihah. Mereka yang menjadi pengikutnya terdiri daripada golongan yang terlalu jahil dan lemah iman mereka kerana tidak mengenali Islam secara dekat. Kebanyakan hak murtad ni, dia terduk lama dengan Nabi. Ya mari tahun 9 Hijrah, 10 Hijrah, mereka bai'ah dengan Nabi, duduk berapa hari di Madinah, mereka kelik kapal masing-masing. Maka jauh daripada Madinah ni menyebabkan terpesong mereka. Lupa agama. Adapun sahabat-sahabat dekat dengan Madinah, duduk dengan Nabi sama. Kuatlah iman mereka. Jadi banyak hak murtad ni, mereka duduk kapal-kapal jauh pada Madinah. Okay. Jadi mereka ni terlalu jahil dan lemah iman kerana tidak mengenali Islam secara dekat, duk jauh. Okay. Qabilah Tai kembali kepada Islam kerana sebahagian daripada mereka ialah penganut Kristian. Ini ahli kitab yang sangat memahami kesesatan Tulaihah. Pemimpin kabilah Tai yang berilmu iaitu Sayyidina Adi ibn Hatim. Sahabat Nabi ni kita cerita dah minggu lepas. Lagu mana dia masuk Islam di zaman Nabi. Ada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ialah seorang yang alim. Dia agama Nasrani belum masuk Islam dan dikenali kemuliaan akhlaknya sejak zaman jahiliyah lagi. Kita kena faham, orang jahiliyah ni bukan semuanya jahat. Contohnya Adi bin Hatim ni terkenal dengan sifat pemurah. Kita sebut pada minggu lepas, pemurahnya dia, semut dia bagi makan, semut. Pemurah. Dia bukan semua orang jahiliyah ni jahiliyah belaka dah. Tapi golik-golik kebanyakan. Lepas tu kalau kita baca kitab-kitab sirah, ulama tak ajeng pun mengkhususkan sahabat ni buat dosa gini zaman dia. Tak ada. Ulama dia menjaga kemuliaan para sahabat ni. Terutamanya sahabat-sahabat besar hak duduk kiri kanan Nabi ni. Biasanya ulama sebut umum masyarakat jahiliyah lagu tu. Bahkan ada ulama dia tu bidok Sayyidina Abu Bakar ni gini. Dia boleh dijaga sebagaimana Sayyidina Adi bin Hatim ni, dia ni mulia akhlak dia, pemurah dia ni. Daripada ayah dia lagi pemurah. Sejak zaman jahiliyah lagi, kisah bagaimana Sayyidina Adi menganut Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat masyhur. Kita cerita dah pada minggu lepas. Keadaan ini menunjukkan betapa pentingnya peranan orang yang berilmu dan dihormati dalam satu-satu kaum. Batu kena ada alim ulama di kalangan kampung. Ke kampung ni kena ada tu email, tu lebar kena ada untuk jaga agama orang kampung. Dan kita alhamdulillah Malaysia pakat gilah dekat benar jalan kaki pun siapa. Ada orang sini. Dah 7 ni buta benar. Ustaz Abdul Somad mari 7. Dah Malaysia pakat gi penuh lah. Patah 7 tu. Benar ya ada jadual di Fatani. 2 yang ngajar. Ya sebenarnya ikut jadual benarnya dia nak ngajar di Fatani, ceramah di Fatani. 1 di Taning, dah malam Sabtu di Taning, lepas tu malam lagi tu di Jalan. Baba Abdul Basit Katung tu, Baba Abdul Basit Hafizahullah, baba Pondok Katung tu, dia kata dia antara yang menganjurkan program ini ni. Dia kata 95% dah persiapan siap, tetapi dibatalkan. Tak tahulah apa batal. Atas faktor tidak terjamin keselamatan Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Azhar dalam perjalanan nak pergi ceramah. Sebab kerajaan penjajah Sia ni, dia duk kira Ustaz Somad dengan Ustaz Azhar ni, okay, kalau siapa dia dengar ceramah Ustaz Somad, Ustaz Azhar, jadi BRM berlaku, jadi Sepju Patroni berlaku. Sebab pernah ada khutbah Ustaz Abdul Somad menceritakan berkenaan dengan perjuangan para pejuang Fatani lawan penjajah Sia. Dan pernah Ustaz Azhar Idrus mengajar dalam soal jawab dia tu, okay, orang tanya berkenaan dengan jihad di Fatani, dia sebut fardu ain jihad di Fatani lawan penjajah. Maka disekat 2 orang ni tak boleh masuk. Takut faktor keselamatan. Maka tak jadi ke sana. Maka Allah Ta'ala muliakan kita jadi sini. Malam di 7 kuliah duha pagi Jumaat tu di Masjid Beijing atas Panjang.
Kita betul balik kampung minggu ni. Kita nak pergi Masjid Beijing. Masjid Beijing kata banyak. Patut tani nu benar program dia nya. Tapi dah disekat, boleh ke kita dua-dua di Kelantan. Ada hikmah juga. Jadi pakak gilah Malaysia nya. Ada pakak gi patut 7 mari. Tok guru mari depan muka rumah tu. Kalau tak gi lagi, berat benar ni. Dah payah nak suruh Ustaz Samad mari ni, minta dia mari ni sangat-sangat payah, jadual padat dan sebagainya. Satu kemuliaan kepada kita. Pakak-pakak gilah untuk kita sama-sama ambil ilmu daripada ulama agung kita ni. Ada. Habis itu dah. InsyaAllah minggu depan kita sambung. Minggu depan pula serangan terhadap Bani Tamim. Serangan kedua. Tadi kabilah Asad ni minggu depan kita akan sambung lagu mana Khalid Al-Walid gi ke Bani Tamim, insya-Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.